guys, lama dah tak update video ni. Kenapa saya buat video? Sebab hari ni kita nak celebrate birthday Farini. Sebenarnya dia ingat aku yang ambil dia hari ni, tapi sorry, kita tak nak try malam-malam. Hari ni Misha lah yang bawa. Dia tak tahu sebenarnya. Macam biasa, dia tak tahu sebenarnya Misha yang ambil. Nanti kita tengok reaction dia macam mana. Okay, stay tuned. A few moments later. Okay, sekejap guys, kita orang kena reverse dulu. Kita dah sampai dah rumah dia. Afi tengok van. Happy birthday to you. Happy birthday. Awal sangat. Kita buat lain daripada yang lain. Okey. Kita tiga je, jadi ini je kita boleh buat. Kita tiga je. Yelah, nak tunggu dia. Okey, kita tengah. Aku macam okey lah, aku duduk sebelah Afrin lah kot kan. Boleh lah buat video. Kena prank. Aku tak lah, kena Misha. Ya, ni prank. Guys, hari ni birthday Farini. Siapa Farini? Siapa Farini tu? Kita nantikan sampai birthday dia. Let's go. Let's go. Masih berbincang guys. Kita tak tahu nak duduk mana. Meeting sana. Oh. Ada sad news guys. Cafe ni banyak not available. Diorang macam Decided untuk tukar lah. Yes, sedih lah. guys, baru nak makan. Padahal tempat ni bagi kita orang macam nice lah. Dia punya apa, environment dia okey. Tapi itulah, so kita orang kena tukar tempat lah Okay lah, kita jumpa dekat next location lagi. Orang keluar dulu. Tapi walaupun kesian dia Farini, sebab kesian Farini, tapi tak apalah. Kita tak tahu nak pergi mana, tapi korang tengok je dah nanti kita orang pergi mana. Janji kita dapat makan, kita orang lapar gila ni sekarang ni. Macam tak pernah bawa kereta. Seorang nak keluar, seorang nak masuk. Bagi sini daripada belakang lagi. Masuk kat situ. Jangan bagi perempuan lapar. Memang sampai berkasih. Ya, aku dah banyak kena beat ni. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Apa ramai? Happy birthday, happy Happy birthday. Happy birthday. Masih bergambar. Ya, betul. Homemade ni? Macam mana tahu? Sebab kau cakap kau suka brownies kan? Kau cakap Afrin bila kau nak buka brownies? Ada aku buat terus untuk kau. Aku terus buat. Farini cakap cantik sangat sebab dia pandai promote. Mana kau bagi?
kita punya next location tu guys. Dan bahan pertama. Sana korang je kalau birthday aku. Of course. Dah hari ni. Jadi birthday tu. Layu. Macam mana aku punya brownies? Sebab tu lah, sebab dia craving. Yang ni tak adalah, yang ni just white chocolate je. Kau tahu tak? Ni is the best brownies ever. Oh my god! Wow! Okay. Kalau brownies satu lah beli yang ni. Kau sudah gila. Korang kalau nak buat birthday boleh tempat kat saya. Sambil promote. Korang beli kat Simply Kitchen. Macam ni berapa ringgit ni? Lagi. Berapa ringgit je guys? Ayo, what? Pandai-pandai je. Berapa ringgit? Bila pudding ni setiap kuih ni RM1 tau. Damn! Ada rasa dia punya white chocolate White chocolate dia tak manis Nice. Yang tu bila nak makan tu. Kita manis-manis dulu. Ni jangan. Yeah, boy. Biasa je bro. Yang tu yang ramai-ramai tu. Ada harga ke? Ada harga ke? Bang dah cek takut ni. Aku tak tahu. Itu setahun tau. Sebab tak ada sama macam tu kan. Kita dah habis makan dah. Sekarang kita orang bergambar. Gambar kat tepi jalan pula tu. So inilah tempat-tempat kita orang pergi. Kita ambil tempat-tempat gelap.
Nice. Dah habiskan sesi bergambar dulu. Sekejap lagi kita nak pergi sightseeing. Second place, the Kabu Titi Ransi. Dekat mana? Ya, orang mana cakap dekat mana nanti kita bagi tahu. Macam dah skill lah. Next kita akan pergi ke lokasi yang seterusnya. Tadi time pergi Misha Drive. Sekarang Nasbat Drive. Ya, hari ni sini. Kita tukar kereta pula. Jadi Kalau kita nak FIA pula. Kita tak ada pasport MK. Wow. Okay guys, so kita nak ke Titiwan Sale. Hidden to Titiwan Sale sebab kita orang kan kabut sales peniaga. So we want to see the crowd there, okay? Oh my god! Wow! If the crowd okay, then kita akan berniaga kat Titiwan Sale pula. Not every week lah kan. Sebab kita orang ni banyak peminat. So ramai je. pukul berapa? Belanja birthday girl. Kau ni setakat air je pun. Yeah, boy. No calorie. Yang boleh ni made from nature fruit. Just bring it. Aku rasa dia cakap dia kena pergi masak-masak ni. Bergas lah. Oh, bergas. Kenapa macam ban? Kenapa macam bukan masak macam ni? Mana air RM10 tu buat tunjuk? Aku dah RM2. Kau hari ni kau bayar dulu. Nanti bulan depan bayar dulu. Ada apa? Oh cukup lah untuk aku ni. Terima kasih Ayah. Sama-sama Adi. Strawberry pistachio cream bun. Dia memang cream makan sejuk Itu apa pula? Cream bun pistachio cream omo. Sebab Tapi sedapnya. ya sedap sumpah serius. Aku belum one bag. Aku masa first Dalam ni ada apa? custard. Dia bun. Sedap kan? Weh, baik lah. Aku suka. Jangan lagi siung kat saya. Dia ada strawberry. Dia warna hijau kan? Tapi Pistachio. aku lagi suka yang Pistachio. coklat tu. Ada tisu dalam dashboard ada tisu tu. Rasa ke pistachio dia? So dia ada layer strawberry dengan pistachio tak apa. Sejak Afin yang viral trend kau beli. Dia masak. Tak nak. Kita makan. Bau dia. Tak nak. Dia memang belik guys. Tak boleh makan lah. Dia ruang pada rasa Makan macam semua orang tu andai. Masuk je mulut. Makan je lah. Tinggal masuk je mulut. Ya, dia orang buka kabut dah tu. Sudah Afin jasa. Aku kalau air yang aku cakap first kat kau tu yang tak aku nak minum. Okay. Sila-sila ke? Hari ni kita princess statement lah. Okay, sekejap tepi sikit. Bye-bye. Bye. Happy birthday. Happy birthday to you. now tinggallah kita orang berdua as usual. Pergi dan balik hanya kita orang berdua yang sedia. Alentu. Tapi itulah Misha yang last selalunya. Tapi tak apa, kita jarang-jarang lah macam ni. Yes. Alhamdulillah, walau apa pun semua dipermudahkan. Alhamdulillah, Farini pun happy. Kawan-kawan yang ada hari ni pun happy. Yang tak ada, it's okay. InsyaAllah nanti coming soon kita buat lagi catering, okay? Yes. Okay, di situ sahajalah perjalanan kita sepanjang celebration hari ni. Okay, jadi kita jumpa next video
tak tahulah. Bila lagi aku rajin nak mengedit macam ni. Okay korang, bye-bye. Bye Misha, bye. Bye.